Oh, kenapa? On. Sila tu makanan dulu, lepas tu wasik. Sekejap. Jangan nombor. Tinggalkan. Final Sugar M versus LB Gang. Kalau boleh makan ni, biar aku makan dulu. Bawah biskut-biskut tu. Makan
Guys, view okey tak? Nak dekat sikit lagi ke apa? Okay, Cep. Okay, nice try. Respon sikit guys. Respon sikit. Nice game. Okey. Nanti. Terima kasih. Ada. Kau nampak mak belum? Okey, Yang kata okey. Guys, view okey ke? Tara ni okey ke? Thank you bos. Baru desa, thank you. Bos baru desa, thank you. Sempena 60 tahun LPBKN ni, kita kejar untuk kali ke-6 champion Maksud 2026. Kita kejar, insya-Allah. Doakan kita. Right, thank you. Ni 2 ekor ni satu kampung ni. Ni kat Dewan sama-sama. Liga kampung Kuala Sabah.
Okey, tembang. Ya, okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang anda sedang menyaksikan perlawanan akhir Pimpong Mak Sweet 2026 dengan kategori single yang pertama di antara Nordin dan juga Aiman, di mana datang belakang pemain-pemain ini adalah daripada satu kampung yang sama, iaitu Sabak Bernam. Pengadil Samad dan juga Encik Khalid Samion. Kedudukan 3-4 serve daripada Aiman. Serve yang baik, spin yang baik, kata yang agak kurang baik daripada Nordin. Aiman menyamakan kedudukan 4 sama. Serve backhand daripada Nordin. Spin, terkena net. Itu dia dikatakan very lucky ball ataupun rezeki bola daripada Aiman. Serve backhand daripada Nordin. Loop daripada Aiman. Counter daripada Aiman. 6-4. Sekarang ini. Serve top. Chop daripada Aiman. Looping daripada Aiman. Looping lagi. Itu dia gagal untuk mengambil bola chop daripada Nordin. Serve kedua daripada Aiman. Itu dia. 7-5. 8-7-6. Nordin menyamakan kedudukan. Lagi satu mata untuk menyamakan kedudukan. Itu dia masuk. 8-6. Jangan dipandang remeh. Empire Encik Khalid Samion yang berpengalaman lebih 20 tahun untuk mengadili perlawanan ini. Jangan. Looping daripada Aiman. Ada sedikit kontroversi di meja wanita. Kata daripada Nordin yang begitu baik. Looping daripada Aiman. Kata daripada Nordin. Spin daripada Aiman. Shot daripada Aiman. Kata lagi daripada Nordin. Itu dia, agak lama permainan ini. Spin lagi. Masih belum habis. Itu dia, perlawanan yang baik. Thank you. Puan Li Peng, thank you. Senyum bos Kelantan ni. Cantik kata daripada Nordin tanpa sebarang kesilapan. Hanya menunggu kesilapan daripada Aiman. Looping out daripada Aiman. Bahaya keadaan ini. Nordin mendahului dengan 10-8. Macam-macam hal lah. Yang bayi belah sana. Nak bawa naik atas lah. Gaji 100 je. Satu mata dikutip oleh Aiman. 9-10. Thank you, Efazal. InsyaAllah kita mengejar 6. Ya, itu dah 10 sama. 10 sama. Oi, main oi, dah malam orang nak balik.
Yeah. Satu lagi, Mal. Kejap aja dia esok. Yeah. 2-0 daripada Aiman, 2-0. Man. Jangan nanti orang buat balik sahabat benam cerita nanti. Oh, nampak cepat sikit. Ingatlah bila game yang panggil lah ni. Tu lah kata. Okey, set yang ketiga. Nordin nampak gelisah. Kerana ketinggalan 2-0. Itu dia Empire Khalid Samion. Berada di tepi sini. Serve daripada Aiman. Kecundang 1-0. 1-0 daripada Aiman. Side serve bottom kata yang baik. Ya. Sembilan lagi. 2-1. Layan dulu. Okey. Cepat. Okey. Come on. 2-3. Macam kerja TV3 Yus eh. Kau jangan macam-macam Yus. Nanti 4 bulan 7 aku jumpa kau kat Melaka. Kedudukan sekarang ini 4-2. Serve daripada Nordin. Counter daripada Aiman. Masuk lagi. Spin daripada Aiman, itu dia. Mengangkat tangan. Tanda puas daripada Aiman. Serve daripada Nordin. Oh, kecundang. Nice game. Elek pun nak jumpa kau Yus. Kau jaga kau Yus. Spin daripada Aiman. Out. Oh, ketinggalan jauh. Nampaknya Aiman gelisah. Mengikut raut wajahnya yang gelisah. Jauh ketinggalan 3 mata di belakang. Spin daripada Aiman yang begitu baik. Itu dia kegairahan anak muda untuk menyebat bola yang tanggung. Sedangkan bola itu ada bottom yang heavy di bawahnya. Ini adalah satu perangkap sebagai seorang pemain kata seperti Nordin. Itu dia 4-7. Pelbagai helah, pelbagai cara yang digunakan oleh Nordin untuk serve dan mematikan langkah daripada Aiman. Serve daripada Aiman yang ketinggalan 2 mata di belakang. Mampus kau Yus, dia call kau hari-hari. Out daripada Aiman. 5-8. Kata yang baik daripada Nordin. Kata yang baik daripada Nordin. Kata lagi. Kata yang baik daripada Nordin. Bahaya. Oh.
Itu dia berkat kesabaran Nordin. Kata dan kata. Hingga tidak terkata-kata. 5-9. Lima sembilan. Next game Badangan Nas. Out. 6-9 agak jauh. Ditinggalkan oleh Nordin. 3 mata di belakang. Serve side daripada Nordin. Out. Kesilapan diri sendiri. Namun masih 2 mata ketinggalan Aiman di belakang. Serve kosong. Oh. Langkah yang memakan diri. Ini adalah satu benda yang bahaya. Baik spin. Out. 8-10. Lapan 10 10-8. Kata daripada Nordin perlu bersabar untuk memenangi. Ya, itu dia. Akhirnya Nordin berjaya mencuri 1 set daripada Aiman. 11-8. Masa untuk berehat seketika. Sementara si Safri memberi sedikit nasihat ataupun memberi nasihat kepada Aiman kerana memberi 1 set kepada Nordin. Kita saksikan juga daripada tim Nordin memberi sebarang nasihat kepada Nordin. Itu dia kelibat Azli, Dori dan juga Adib juga memberi sedikit nasihat. Okey, kita akan mulakan perlawanan yang ketiga. Okey, selamat menonton untuk game yang seterusnya. Set yang ketiga. Serve daripada Nordin. Set yang keempat, maafkan saya. Spin. Oh, bahaya. Itu adalah satu tindakan yang bahaya. Kerana kata Nordin bukan biasa-biasa. Kata Nordin adalah mengelirukan pihak lawan. Serve daripada Nordin. Spin daripada Aiman. Okey. Satu sama. Namun seorang pemain kata tidak pernah jemu erti sabar ataupun kata-kata untuk memasukkan bola. Terima kasih Hafiz Ahmad daripada PBKN. InsyaAllah kata yang baik daripada Nordin, tetapi keluar meja. Meja sebelah perempuan juga ARC final. Itu dia, mudah saja Aiman mengelirukan Nordin untuk mencuri mata ketiga. Serve daripada Nordin, kata daripada Nordin, kata daripada Nordin, spin daripada Aiman. Tercundang. Mata yang kedua dikutip untuk Nordin. Side serve hantar. Itu dia. Kata memerlukan stamina yang banyak. Ya, itu dia. 4-2. Kata sangat memerlukan tenaga yang banyak. Serve daripada Aiman. Bottom. Attack.
2-5-2. Terima kasih Bijol. Terima kasih, insya-Allah terima kasih Bijol. Terima kasih kerana melayan kami semalam. Alhamdulillah. Bijol adalah tim daripada JPN. Cewan. Silent killer. Itu dia. Itu yang dinamakan silent killer. Bahaya. Berbagai-bagai helah yang dilakukan oleh Nordin untuk mendapatkan poin. Spin daripada Aiman. Itu dia. Baik. 6-4. Oh, bahaya. Tindakan yang bahaya dilakukan oleh Aiman. Kerana bola yang tanggung itu bukan hanyalah bola kosong. Dia ada bola bottom di bawah. Bahaya. Out. Taman. Apa lagi? Lima, 7. Kata daripada Nordin. Kata kosong daripada Nordin. Kata ya itu dah 5-8. Taman. 5-8. Serve side daripada Nordin. Spin daripada Aiman. Bola bottom. Bahaya. Ya, itu dah. Itu yang dikatakan silent killer. Spin yang tidak pernah dijangka. Tiba-tiba sahaja spin bola yang berbahaya untuk mendapatkan poin. 6-8. Ya, 9-6. 9-6. Kata daripada Nordin. Baik. 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 Spin yang baik. Lengkung spin itu. Diampung bola. Cukup berbahaya. 9-7. Serve daripada Nordin 7-9. Terima kasih kerana menonton. Kepada yang baru masuk, ini adalah perlawanan akhir single yang pertama. Baik kata. Ya. Itu dia. Bahaya bola Nordin. Sangat bahaya bola Nordin. Itu yang bola yang tidak pernah dijangka oleh Aiman. Itu dia. Dia kata time out untuk LPBKN. Time out yang pertama. Untuk menenangkan situasi sebentar bagi SUKM, Nordin, Dori, Azri, Rahman, Haya. Ya, itu saja. Rahman player, state player, Azri state player, Dori novice, Nordin dan juga Azri 1 2 3 4 5 Nordin dan juga Haya.
Yeah. 10-8. 10-8. Mata akhir untuk kategori perseorangan lelaki. Tak puas ke bang? Tengok live bang. Mall tak puas ke tengok live? Itu dia kemenangan 11-8. 3-1 daripada Aiman untuk mata LBBKM. Teruskan menonton. Terima kasih. Selamat menonton untuk kategori double lelaki. Anjir dah. Dah. Pergi rehat. Mana nasi lemak? Tak makan ni. Okey, selamat datang atau selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.